Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, hari ini kita nak bawa budak-budak main layang-layang guys. Semalam dia orang tak puas main layang-layang sebab semalam panas sangat. So kita pun nak cepat semalam, so kita piknik tak lama. So hari ni kita bawa semula budak-budak pergi main layang-layang. Hari ni di Pantai Oyak. Okay, kita berada di Pantai Oyak guys. Okey, masing-masing ada layang-layang. Okey, masing-masing pasang layang-layang sendiri. Okey, hari ini masing-masing pasang layang-layang. Okey, sekarang kita boleh tengok dekat sana layang-layang tradisional. Budak tengah main layang-layang kat atas sana guys. Okay, dia orang buat sendiri. Layang tak ada ekor guys. Tapi dia naik dengan betul. Tak apa, tak sengit kan. Padahal dia orang buat layang-layang ni. Okay. Okay. Sekarang tengok dia orang pasang. Semua tak kerti nak pasang. Main pandai dia orang ni guys. Siapa kau tu? Tengok. Okay, Azriana sudah siap pakai layang-layang pancing. Okay lah, tengok lah. Oh, layang-layang pancing tu. Oh, strike oh. Okay, tengok. Oh, naik dah guys. Nak bawa pergi belakang je lah. Nak kereta lah. RM9. RM9. Sik kena kereta dah jalan. Sab belakang Isa. Kereta lah. Mak pergi belakang. Kali. Dia sejak kali, saya sejak. Okay, ada yang rosak layang-layang ni guys. Sengit layang-layang ni guys. Okay Kalis. Okey, bawa. Lupa bawa cermin mata Kalis. Mana layang kamu? Kenapa layang kamu sebelah ni? Tak ada angin guys. Tak ada angin. Okay. So sekarang kita tengok. Ada macam pertandingan layang-layang yang berbelit-belit dia orang kat situ atas tu. Layang-layang berbelit. Tepi lah sikit seorang tepi nun dengan Ina nun. Ni orang ni merah rapat guys. Mana tak berbelitnya layang-layang ni. Ada yang layang-layang nak jatuh dah. Okey, hari ni ramai bawa layang-layang guys. Kocen. Benar lah, ngolong sah. Tekan. Ya benar lah. Ya dah lucut ni. Pasang air sah. Mancing mana ya? Ni mancing ni ya. Dah. Mancing ni ya. Ya Allah. Allah ya guys. Yang ni lagi santai. Wih, yang tu lagi cantik. Yang tu burung helang. Lagi cantik burung helang. Coba Azriana, kaki atas kaki. Tengok ada burung helang guys. Ada burung helang kat atas. Okay. Sekarang air surut kat bawah. Ada yang tengah mancing. Tengok berapa orang. Satu, dua. Seberang sana pun ada juga pakai motor. Ni dua orang mancing kat bawah. Ada orang mancing kat bawah guys. So kalau nak bawa family healing dekat sini pun okey juga. Okay, sana tu Lebuk Kaul. Macam chalet jugalah. Boleh booking
Kalau tak silap semalam 100. Kalau tak silap lah. Okay, ni masing-masing ambil tempat duduk main layang-layang. Tak tahu sekarang musim main layang-layang ni guys. Kita bawa je budak-budak main layang-layang hari ni. Yang ni masalah dari semalam dah layang-layang dia sengit. Mungkin ekor tu kena ikat plastik tu bagi berat. Kalish, wow, Spiderman Kalish. Kalish. Hey, Kalish. Okey tak layang-layang kamu Kalish? Okey dah. Tak boleh dah. Jangan jauh sangat. Okay guys, sambil-sambil itu kita nak ke bawah pula. Kita nak tengok member-member mancing kat bawah tu. Okay, ni kalau korang nak pergi sini, korang bawa pancing. Lepas tu anak korang bagi main pasir tu, main layang-layang, korang pergilah mancing. Sini biasanya kalau mancing dapat siakap jugalah guys. Okay, aku nak turun bawah dulu. Tengok ada dapat tak. Okay. Guys, menggunakan pancing pantai. Kalish, nanti kaki tenggelam. Kaki tenggelam dalam pasir tu Kalish. Hai Kalish. Dah pergi naik atas. Naik atas. Cepat. Naik atas, cepat. Kalish. Jangan berlari. Guys, layang-layang terbang tinggi di atas. Okay. Layang-layang di atas guys. Okay, kat sana pun ramai main layang-layang. Oh, ada bot. Ada bot guys. Ada bot keluar ke laut.
makan apa Galis? Ada di ombak ini. Saksikannya. Alright guys, sementara kita menunggu sunset petang ini, kita bawa budak ni dulu main bawah ni. Okay. Tadi ada 2 buah bot nelayan. Ada 2 buah bot nelayan tadi keluar ke laut. Okay, sekarang kita boleh tengok hampir-hampir nak sunset guys. Sikit lagi nak sunset. Okay. Budak-budak hari ni request nak tengok sunset. So kita bagi dia orang tengok sunset hari ni. Dekat atas tu masih ramai lagi bermain layang-layang. So aku tak dapat nak terbangkan drone pada hari ni sebabkan layang-layang banyak. Aku takut tersangkut dekat tali dia orang nanti. Sebab ada layang-layang yang terbang tinggi ni guys. Alright guys, tapi kalau kita nak tengok sunset sini, dia tenggelam di sebalik pokok-pokok di sebelah tu. So kalau kita nak tengok, kita kena pergi jauh sedikit di sebelah sana, sebelah belakang tu, baru kita boleh nampak sunset dia turun guys. Okay. Okay guys, Allah, Kalis sini, Kalis. Okay, sekarang makin ramai guys. Tengok, langit pun dah semakin hampir nak mencinggakannya. Okay, sunset dah turun guys. Tak lama lagi nak gelap. Okay, sekarang masih ramai lagi. Dekat atas tu masih ramai lagi guys. Semua menantikan sunset. Okay.
Okay guys, so kat belakang tu kita boleh nampak sunset guys. Okay, tapi belum cukup sunset lagi sebab dia kat belakang pokok, so tak berapa nak nampak. Kalau kita pergi ke depan tu lagi, sebelah sana, baru kita boleh nampak sunset betul-betul di atas laut, di atas air lah. Okay, so tak tahu lepas ni sama ada budak-budak nak tengok sunset tu dekat sana ataupun tak. Okay guys, mungkin kita nak balik dah lepas ni. Okay guys, terima kasih sudi menonton video ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, jumpa lagi. Let's go. Mantap.